何？ Hari tu, aku pergi ke PIT KL kerana menghadiri event Yakuza 3 Kiwami Launch Party. PIT KL ni terletak di Life Center. Kali terakhir aku ke sini adalah semasa event Sony PlayStation Experience C yang diadakan pada tahun 2017. Kali ni aku ke sini setelah mendapat jemputan daripada pihak Sega. Aku tahu PIT KL ni adalah sebuah kelab, tapi tak sangka boleh jadi event video game juga. Suasana dia macam matching sangat dengan vibe video game. Dekat sini ada disediakan demo game dan juga permainan dart yang terdapat dalam game Yakuza 1. Game Yakuza ni memang aku follow sejak dari zaman PS2 lagi. Jadi rasa teruja lah bila dapat join launch event ni. Event ni istimewa kerana Ryosuke Hori, orang kuat siri Yakuza, pun ada join sekali. Lagu-lagu karaoke yang dalam game ni yang famous macam Bakamitai tu dia lah yang buat. Dia menunjukkan kami apa yang ada dalam game Kiwami 3 ini yang tiada dalam siri 3 yang asal. Dia juga menunjukkan gameplay dari siri Dark Ties di mana Mine, watak jahat dalam siri Kiwami 3, menjadi watak utama. Pada waktu interval, aku berborak dengan orang yang sama minat dengan aku. Seorang ni peminat veteran dan lagi seorang ni pelukis digital. Kemudian event ni disambung dengan sesi karaoke. Hori-san menunjukkan lagu apa yang baru dalam siri ini. Tak lengkap kalau tak ada lagu Legend Bakamitai kan? Jangan risau, dalam game ni ada. Event diakhiri dengan cabutan bertuah. Hadiah-hadiah mantap-mantap. Tapi aku kalau bab bertuah ni memang susah nak kena lah. Sebelum bersurai, kita bergambar beramai-ramai. Aku snap gambar macam ni je pasal tempat bergambar tu dah penuh sangat. Kemudian aku berkesempatan untuk mendapat tanda tangan daripada Hori-san sendiri. Rezeki lah weh pulang tanpa tangan kosong. Diorang ada bagi gift bag dekat kaunter masuk tadi. Lepas ambil gift bag, aku pun balik. Terima kasih Sega.